Baru-baru ini, penyanyi Wani Khairi memuat naik hantaran foto cincin dalam Instagram bakal menjadi tunangan orang dalam masa terdekat. Hanya meletakkan gambar cincin dalam ruangan caption, tindakan Wani menerima banyak ucapan tahniah daripada pengikutnya yang mempercayai penyanyi itu sedang memberi tanda isyarat mengenai hari bahagia. Wani atau nama sebenarnya Syazwani Abdullah bagaimanapun tidak memberikan sebarang jawapan. Malah, pihak pengurusan Wani iaitu Rocket Film Entertainment ketika dihubungi juga enggan memberikan komen lanjut. Wani pernah dihubungi untuk mendapatkan jawapan mengenai perkara ini, namun gagal kerana penyanyi lagu Jangan-Jangan dan Aiman Tino itu tidak menjawab panggilan telefon. Terdahulu, Wani pernah dikaitkan bercinta dengan penyanyi dan pelakon Afiq Syazwan. Bagaimanapun, perkara itu dinafikan oleh Wani selain mendakwa dia dan Afiq sekadar bersahabat baik sebagai rakan industri. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan Wani Khairi dipermudahkan dan terus berjaya dalam karier yang dibina.